Seorang lelaki terjumpa sebuah kereta yang tersadai di tepi jalan tanpa menyangka bahawa keputusannya untuk berhenti akan menjadi mimpi ngeri yang paling ngeri dalam hidupnya. Sebaik sahaja dia menghampiri untuk melihat, dia mendapati kereta itu kosong. Sambil memerhati sekeliling, dia ternampak kesan tapak kaki yang mengalah jauh ke dalam hutan. Selepas teragak-agak sejenak, dia memutuskan untuk mengikutinya bagi melihat apa yang telah berlaku. Tidak lama kemudian, susuk tubuh seseorang muncul. Seolah-olah menyedari kehadirannya, wanita itu perlahan-lahan mengangkat senjata di tangannya dan menghalakannya ke arah dirinya sendiri. Kerana ketakutan, lelaki itu berpaling dan melarikan diri. Walau bagaimanapun, apabila dia sampai semula ke keretanya dan baru sahaja hendak memandu pergi, dia teragak-agak. Dia berasa dia patut cuba menghalangnya. Mungkin dia boleh menyelamatkan satu nyawa. Lelaki itu berlari semula ke arah hutan sambil menjerit ke arah gadis itu. Namun pada saat berikutnya, kedengaran bunyi tembakan. Dia bergegas ke sana dan terus menghubungi pihak polis. Ketika itulah dia tiba-tiba ternampak sepucuk surat di atas tanah. "Wahai orang yang tak dikenali, tolong kebumikan saya di dalam hutan ini. Ia tempat di mana saya mahu bersemadi. Sebagai balasan, ambillah beg hitam di bawah pepohon itu. Jangan hubungi polis. Semoga berjaya." Bingung, lelaki itu berjalan ke arah sebuah beg galas yang berada berhampiran. Apabila dia membukanya, dia terkejut apabila mendapati ia penuh dengan wang tunai. Secara naluri, dia memerhati sekeliling untuk memastikan tiada orang lain di situ. Kemudian, dia kembali ke sisi wanita itu. Fikirannya bercelaru, tidak pasti apa yang harus dilakukan. Akhirnya, dia memutuskan untuk menunaikan wasiat terakhir wanita itu. Lagipun, wang ini boleh mengubah hidupnya. Dengan tergesa-gesa, lelaki itu mencapai beg galas tersebut lalu berjalan untuk mengambil penyodok di sebelah gadis itu. Dia beralih ke satu tempat yang tidak jauh dari situ dan mula menggali. Dalam kedinginan musim sejuk, lelaki itu menggali tanpa henti. Tetapi sesuatu menyeramkan berlaku. Wanita itu mula bangun perlahan-lahan. Dia kemudian menangis.